Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Pok Tih hari ni tanah saya ni. Tanah Timur. Timur Batam. Ni letak benihnya 3 minggu belum raya. 3 minggu belum raya. Ada besar dulu sikit pada. Ada hak kedia sikit pada. Hak ni pakainya dia panggil sistem fertigasi. Sistem fertigasi. Tak tanah dalam tanah lah, kita tanah, kita pakai sabuk kelapa. Sabuk kelapa. Kita pakai sabuk kelapa. Tu ada Timur. Timur Batam. Timur Batam ada. Peria ada juga. Peria ada sikit. Lepas tu ada tomato pun ada sikit. Sistem fertigasi ni dia pakai tangki air. Tangki air tu ada air dengan larutan baja lah. Air dengan larutan baja. Jadi kita tak payah siram satu pokok lah. Kita cukup buka paip dia. Lepas tu dia melalui paip sikit dia. Ni paip ni. Dia pergi pada tiap-tiap polybag lah. Lepas tu kita boleh check lah. Dia keluar. Dia keluar. Tak payah siram lah. Jadi larutan baja ni kita tiap-tiap minggu kita naik ke kadar baja dia lah. Kita ada meter dia lah. Ada ukuran dia. Air ni kita bagi dia titik. Sehingga dia keluar. Sehingga dia keluar ke bawah lah. Lepas tu kita boleh tutup lah baik. Ni yang keluar. Tu. Okay, laju sikit. Ni pun laju ni. Okay dah. Kita pakai sabuk kelapa. Sabuk kelapa tu kurang kita pakai ni taik kambing. Taik kambing hancur. Ambil dekat kebun Cik Mah ni. Buah atas. Taik kambing, peracur ni, tumbuk ni. Buah atas. Nampak nak manjak dah. Nak manjak junjung. InsyaAllah lah dalam seminggu lagi hak tu nampak nak keluar bunga dah. Putik bunga nak keluar dah. Tak lama insyaAllah boleh makan hasil insyaAllah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20. 40 pokok. 40 pokok lebih kurang. Bila dia dah basah dia keluar ke bawah macam ni. Dah mula keluar ke bawah. Okey tu dah basah tu sabuk kelapa tu. Baik tanaman basah dah tu. Tu titik mula titik dah. Mula bertitik kira basah. Tu hak subuh sikit. Ada dah nampak putik bunga nak keluar tu. Putik bunga tu nak keluar. Tu macam putik bunga nak keluar. InsyaAllah perkembangan selanjutnya Pok Tih akan ambil gambar pula insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah titik dah. Tutuplah baik. Sekali sehari. Pagi sekali, petang sekali.